السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Saat kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dimudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Alhamdulillah, kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan aman dan sejahtera. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah budi yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan Baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan di awal yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ulil amri, yakni orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat, yakni perselisihan dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitab, yakni Allah dan Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih elok pula kesudahannya. Perintah untuk mentaati ulil amri setelah diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menunjukkan bahawa ia ada satu kewajipan yang besar ke atas setiap Muslim. Ini memberi isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Perintah untuk mentaati pemimpin bukan sahaja dinyatakan dalam Al-Quran, bahkan ia turut diingatkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemimpin selagi mana masih dalam perkara kebaikan dan bukan perkara maksiat. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat-ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil maksiati, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata." Dengar dan taat, yakni kepada pemimpin, adalah satu hak yang mesti ditunaikan selagi mana tidak diperintah untuk melakukan perkara maksiat. Jika diperintah untuk melakukan perkara maksiat,
maksiat, maka tidak perlu dengar dan patuh, yakni maksiat tersebut. Riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nakhoda yang menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung yang menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Pada hari ini, dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar kesabaran masyarakat. Semua ini memberi kesan kepada kehidupan kita sebagai rakyat, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak boleh bergantung hanya kepada kepimpinan dan tidak boleh juga diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak mengembeling tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Sidang jemaah yang dikasihi, dalam menepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama mengemling tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi asbab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharapkan kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam melaksanakan tanggungjawab. Pada hari ini, kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan "Dirgahayu Tuanku". Namun, hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya, amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, umat Islam hendaklah melaksanakan kewajipan dengan menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercakap dengan syariat, kerana daripada lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, umat Islam hendaklah memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Ketiga, umat Islam hendaklah bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat, kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang Islam, jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan ingatlah, kepada Allah juga kembali segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.